Baru 3,000 langkah. Nak ke 10,000 langkah. Dah hujan. Gelap. Tadi kau main panas. Tiba gelap. Bertukar. Macam mana? Hari ni macam sakit perut. Kenapa? Sekarang macam-macam sakit ada. Kadang-kadang belum-belum dah mabuk awal. Aduh, ada orang pula. Aku baru nak cakap-cakap ni. Orang tu nak ambil kucing ke nak buang kucing? Aku tahu tadi dah buang kucing. Kau nak buang kucing kan? Tengok ni makanan tak ada. Semua buang kat sini. Habis. Ni dia buang. Benda tu dia letak. Jom jalan. Nak ambil kucing ke? Ada RM10 tak? Beli makanan kucing. Tak bawa duit lah. Kalau ada lah. Kat situ ada bekal makanan dia. Okey kan? Aku suruh dia beli. RM10 je. Yang sekilo tu. Yang timbang. Tak bawa duit. Kalau bawa aku beli patah balik hujan. Dia jauh. Tak jauh, dalam ni juga. Dalam ni juga. Bila masa aku patah balik nanti, dapatlah cerita aku yang kena hujan. Ini tak berapa langkah lah. Tak tahu lah ni. Baru 4,000 tadi. Aku dah rakam. Tak dapat lah. Nak tengok berapa langkah. Benda ni kena gerak. Tak gerak, tak tahu. Dah lah, aku rasa aku balik kot. Baru 3 minit. Lantak. Boleh lah. Jadi dah sini dah ni. Sini pula. Ni kat Taman Bandar Mas. Kalau sana dia ada buat lita baru. Dia dah simen. Sebab tak ada orang, aku tak masuk sana lah. Sana. Tepi sana. Aku tak masuk ke sana. Dalam hutan tu. Sebab dah tak ada orang. Kau budak tak beli makanan kucing? Siap kau. Takkan RM10 pun tak ada kan. Aku ada tapi tak buat duit. Padahal QR boleh. Mana nak patah balik. Semalam aku tengok banyak. Semalam banyak. Hari ni dah habis. Maksudnya banyaklah kucing makan. RM10 tu tahan 2 hari je. Kita RM10 sekali makan. Kucing RM10 dapat 2 kali makan. Entah berapa ekor kat situ. Kan? Takkan ikut. Orang lain pula lah beli kan. Dia main dengan kucing. Makan tak nak bagi. Boleh lah macam tu. Ingat. Selalu aku seorang-seorang je. Tak ada orang lain. Sebab kalau buat orang, leceh. Kita pergi-pergi, kita balik-balik. Ni pun sebab Aminah dah pergi sekolah, dia pergi kerja. Bolehlah kita pergi. Boleh ke besok? Kalau besok aku rakam lagi, aku tak dapat nak tengok. Kita tak ada jam yang untuk
berapa ribu langkah tu, berapa kilo, berapa kalori. Kan? Malas nak beli. Mahal satu, yang murah cepat habis bateri. Tu malas. Okey lah. Dah lah ya. Dah nak penghujung lah. Saya nak pusing lagi sebab nak cukupkan 8 minit. Boleh dah. Satu lagi. Tapi rugi jalan-jalan tak rakam. Jalannya berapa kilometer. Tapi dah gelap ni. Tu cikgu ke apa. Ada orang kat situ. Tapi tak tahu dia mesyuarat ke. Dia orang apa ke. Tak tahu. UMNO ke sebab biru kan. Ada yang baju biru, ada yang baju biasa. Macam cikgu tu. Okey. Teman. Part pusingan ni. Petak ni je. Patah balik. Teman. Padahal tengok je. Bolehlah. Daripada aku duduk rumah, baring, buka kipas, cas handset, main phone, tengok iPad, Netflix. Datang sini, peluh juga ni lah. Peluh juga baju. Peluh. Dapatlah juga. Sebenarnya, mula-mula brisk walk ni sebab release tension. Yelah. Dapat pandangan luar, tengok orang. Taklah kat rumah je kan. Itulah. Jalan seorang-seorang yang tak melibatkan duit pun ya. Jalan mall habis duit. Kan? Ni kalau jumpa kawan aku, pergi sarap. Jahanam lah. Apa guna? Tapi janji berjalan. Kawan tu jumpalah. Tak jumpa aku balik tidur. Tengah hari sambung masak. Tu je lah aktiviti tak kerja. Nak kerja Aminah tak ada orang ambil. Upah orang pun dah lalang. Upah orang tak dapat tengok dia. Okey lah. Dah habis. Tu motor. Ni longkang. Tu tamannya. Longkang tu. Tak tahu orang mesyuarat apa. Tu memang tempat zombie. Apa nama tempat tu? Zombie apa tak? Okey, kejap. Minum air. Sebentar ya. Okay dah. Bye. Assalamualaikum. Tu taman. Ada rumah orang. Kalau bawa Aminah duduk taman. Hujan dah menitik lah. Bye. Assalamualaikum.